Hello, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, hari ni hari apa ni? Hari Sabtu. Hari Sabtu berapa bulan? 15 hari bulan. Kita lupa hari ni 15 hari bulan sebabnya company tak ada bagi lagi allowance kedatangan. Dinawe betul sekarang ni. Kan, sebab tu kita terlupa. Biasa kita boleh ingat 15 hari bulan ni sebab ada allowance. Hari ni tak ada pula allowance. Hah? Oh, dia dah tak nak allowance sebab tu tak ada allowance. Kan? Okay. So hari ni kita ada Volkswagen Vento. Vento tau, bukan Polo sedan. Ni adalah Vento. Owner ni pasang caliper dengan kita daripada tahun 2018. Okey, 2018. Cuma kali ni dia datang. Satu ialah sebab dia minta untuk servis caliper. Satu lagi pula dia kata rasa itu hari sebab last tengok itu hari macam dah jam sikit. Okey. So jadinya, buka balik ni. Tu kereta dia kat sana. Tunjuk kereta dia kat sana. Kau nampak lemah sangat tu, Pik. Kau pergi makan tengah hari lah. Okey. Lepas tu, ni keadaan asal dia tau. Tengok ni. Keadaan asal dia. Boleh nampak, Pik? Macam mana nak ejah tegang ni? Zos gitu. Ni. Nampak tak? Okey, tu keadaan asal dia. Rotor dia, caliper dia dengan dia punya hub. So, jadi, pakai ni dah 7 tahun. 2018 ni 2025 dah 7 tahun. So, jadi first kali, sebab rotor dia dah makan, kita skin rotor dia. Macam biasa alam-alam bila buat kan kita kata dibelai dengan kasih sayang. Nampak ni? Tengok ni, comparekan keadaan tengok rupa sikit. Kat situ, ni. Dengan sini hub. Ada tak? Nampak tak hub? Nampak tak? Okey. Ni buat balik semua. Lepas tu bila kita nak servis, sebab owner nak ambil kereta hari ni juga. Lepas tu takut macam tak sempat siap. Jadi kalau nak servis pula takut lambat nak tukar repair kit apa semua. Dan sebagai penghargaan sebab owner ni lama pakai 7 tahun pakai dengan kita. So jadi alang-alang dia datang untuk servis ke apa semua, dia pun tak ada banyak OA sangat. Kita ganti, kita bagikan dia terus satu set caliper baru. Kan? Okey, gantikan dia punya yang lama. Tunjuk Mi dia punya yang lama. Nah gitu, ganti yang baru. So memang macam selalu kadang kita cakap warranty setahun lah, tu ialah sebagai buat-buat gitu je lah kot kan. Tapi ialah kita ni lebih menghargai kedatangan customer ni ke sini. So apa yang kita dapat bagi, kita bagi. So hari ni apa yang kita bagi nampak sana. Caliper dia tu sebab dah lama kan dia pakai kan. Color pun dah pudar-pudar, dah turun-turun, dah benyai-benyai color dia. So jadi alang-alang dah tu. Nah, duit kau yang baru. Baru dah siap pasang, nanti kita share gambar lagi. Tengok ni, baru ganti yang tu kan. Malah nak buka sebenarnya lambat, lapar, haus, dahaga semuanya ada. So jadi bagi kau yang baru terus. Okay, jadi terima kasih support Rodeng Caliper Garage. Itu je lah nak cakap. Kau ada nak cakap apa-apa, Pik? Tak ada apa dah lah, tu je. Tu je lah. Kau carilah kalau kau ada seller kau yang boleh bagi kau lagi sebiji-sebiji macam ni. And sebenarnya banyak je kita bagi customer macam ni. Kadang bila nak ganti tu hanya tukar je lah, tengok color dia dah benyai, tukar je lah. Yang dia punya nanti kita boleh repaint balik kan semua. Banyak je, tapi sebelum tak sempat untuk buat video. Yang ni bulan puasa ni banyak pula masanya. Boleh lah buat video dulu, ni tunjuk. Nanti gambar dahsyat kita akan share, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.